Tiga kelebihan dan dua kekurangan ACP yang mungkin korang tak tahu. Yang pertama, nampak moden dan sangat-sangat elegan. Yelah, ramai orang pilih ACP pun memang sebab rupa bentuk dia yang memang cantik, simple dan yang pastinya akan membuatkan rumah korang jadi sangat-sangat cantik. Yang kedua, dia adalah awning yang lebih senyap berbanding awning metal deck. Yelah, awning metal deck pun yang besi tu, kalau ketuk-ketuk bunyi dia kuat. Tapi awning ACP ni, dia senyap je. So, kalau hujan, dia tak adalah bising kat luar rumah korang. Yang ketiga, harga yang berpatutan dan juga mampu milik. Dia tak adalah mahal sangat. Sebenarnya ACP ni boleh kata sesuai dengan ramai sangat orang. Sebab dia tak mahal sangat pun. Kekurangan dia pula, awning ACP ni kan solid kan. So dia akan membuatkan ruangan kat bawah ACP korang tu jadi sangat-sangat gelap. Jadi dia mungkin kurang sesuai kalau korang gunakan untuk tanam pokok ke dekat bawah tu. Sebab pokok kan perlukan cahaya matahari kan. Awning ACP ni, dia akan jadi mudah bocor sekiranya orang yang pasang tu dia tak ada pengalaman. Jadi untuk tukar-tukar yang baru ni, mungkin dia kurang sikit pengalaman kat situ. Sebab tu yang berlakunya bocor kan. Sebab pengalaman tak banyak kan. Jadi sekiranya korang nak tempah awning ACP, korang boleh tempah dengan Airguard. Kita ada pengalaman 13 tahun dalam bidang kimpalan besi. Dan yang paling penting, korang akan dapat waranti selama 1 tahun untuk sebarang kebocoran atau kerosakan pada awning ACP korang. Jadi ada apa-apa masalah, korang boleh call kita orang dan kita orang akan terus datang ke rumah korang. So nak tempah kat mana, korang klik je link kat bio, nanti kita orang akan WhatsApp korang. Explosions, iron guards,